Putrajaya weh. Oh, sejuk pagi ni. Alhamdulillah. Yo guys, Assalamualaikum and morning. Dah lupa cakap apa dah. Dah lama tak buat vlog kan. Aduh, hai ya Allah, hai. Stop lagi. Okey. Alhamdulillah. Setelah sekian lama aku tak bersiaran, hari ni aku kembali balik bersiaran. Dah lupa cakap apa, ya Allah. Okey, pagi ni aku kat Putrajaya. Biasalah Putrajaya confirm lah kan. Running event lah. Okey, aku rasa ramai yang tahu lah yang sebelum ni aku injured and tak adalah vlog. Lepas tu aku last vlog hari tu pun last year yang aku join KL Car Free tu. Tu lah last vlog. Lepas tu aku tak ada buat vlog lah. Sebenarnya ada tau running event yang aku sepatutnya join, tapi sebab aku baru okey kan, aku training pun tak ada. So aku banyak bagi kat orang lah, bagi dekat orang, and ada yang aku jual lah bib. Sepatutnya lepas Standard Chartered tu aku ada event Garmin, HSN, apa lagi lah, ada lah 2-3 macam tu lah. Tu aku tak join lah sebab aku pun baru okey and kaki pun baru nak full recover aku cakap. Lari pun tak boleh sangat, so aku tak ada lah join. So tak adalah vlog. And ya, Alhamdulillah, aku pun dah full recover and bolehlah lari kan. Sebab aku pun ambil masa juga untuk training, untuk kembali balik dapat running form aku punya ni semua. Okay. And hari ni hari Ahad, now pukul 3 suku. Hari ni apa bulan? 18 hari bulan 1 2026. And aku rasa tak terlalu lewat aku nak ucapkan selamat tahun baru kat korang. Selamat tahun baru tahun 2026. Semoga tahun ni jauh lebih baik daripada tahun lepas. Semoga korang semua dimurahkan rezeki, panjang umur. Aku doakan korang semua bahagia dengan family, rezeki korang meningkat, semua. And pada yang nak kahwin ke, nak tunang ke, aku doakan korang dipermudahkan lah. Sebab ada member aku pun lepas ni ada yang nak kahwin ya. Lepas ni bulan depan dah bulan puasa. Lepas tu raya, selalunya lepas raya banyak majlis-majlis tunang ke apa semua kan. Okay, selamat tahun baru lah sekali lagi kat korang semua. Okay, insyaAllah tahun ni aku akan cuba konsisten dan buat vlog. Cuma aku cakap tahun ni pun aku pun select jugalah event. Aku pun tak nak jadi macam tahun lepas, takut aku injure balik. So aku pun select event mana yang sepatutnya aku join lah. Okay guys, so pagi ni aku join event Twin City Marathon. So aku join half kategori. And duduk je aku join half marathon. Tadi baru je fly off untuk kategori full marathon. So ada dalam lebih kurang 45 minit lah untuk fly off. Okay, tahun ni agak berbeza sikit. Sebab selalunya orang tahu lah kalau bila event Twin City je diorang akan benchmark dia dekat Cyberjaya. So untuk tahun ni, tahun yang ke-10 kat silap aku, diorang tukar. Tahun ni diorang buat kat Putrajaya and habis pun kat Putrajaya juga. So automatically route pun akan berbeza lah. Aku dah tengok, aku dah study sikit route dia, agak keras juga Tapi still lari masuk dekat Cyberjaya. Sebab tu memang dia punya trademark dia akan masuk Cyberjaya and masuk keluar masuk Putrajaya. Itu dia punya benchmark untuk Twin City lah, lari kat 2 daerah. Okay guys, aku rasa aku tak cakap lama-lama. Aku nak pergi warm up sekejap. Lepas tu aku nak pergi dekat starting point lah. Okay, macam biasa aku skip to fly off. Okay, gerak dulu. Ciao. Mai weh. Jauh. Wow. Jauh bang. Jauh. Tak tahu berapa lama sampai depan ni. Mau 5 minit ni. Ulang.
Rokok pagar dah. Minit dapat ni, 2 minit. Lama. 2 minit sampai depan ni. Take care of your limit if you came to a limit, ladies and gentlemen. 20 the marathon 2026, the 11th edition, 10,500 of you. Michael, look at this time. Never ending. Jom, jom. Memang akan letakkan habis go. lagi daripada tadi. Kita play out untuk sekarang yang almost nak masuk 2 minit. Kita pusat. Oh, basah eh. Wah, ramai. Mana aku nak celah tak boleh. Gila. Jom. Pasal ni coklat. Nampak?
Weh. Okey. Banyak. Okey. Tak relax oi. Sikit dah. Ayah je lah. Oh, jauh weh. Udah parah ini. Jauh. Tahan. Seri. Oh, 10. Very tight. Ah, yes. Best. So I heard that Arif is planning to get you to do a 21 kilometer. What are your thoughts on that? Soon. Ada? Ah, okay. Masih dek? Oi, dah lama tak saya tak apa. Dah lama. Thanks. Lama tak ni. Apa nama dia? Dapat medal. Alhamdulillah, lega. Weh, gila harap dia. Damn. Oh, sorry, tak mencarut lah. Biar ya. Ada paling sejuk. Yang sejuk kan. Oh, yang paling sejuk. Satu je. Yang satu je. Oh, ya. Yang sejuk belah sini, yang sejuk belah sini. Ada. Hey, thanks. Aku pun rumah kena ingat ni. Part 2 ni. Mineral dia. Cantik. Cantik dia sejuk ni. Cantik masih apa lagi. Pisang. Alamak, banyak nak pegang ni. Ada bag. Ini bag ke towel ni? Ingat bag. Okay lah.
Penat. Jahat lah. Raut dia jahat. Serius. Beza daripada tahun yang dekat Berjaya. Memang beza. Ini jahat gila. Ya, memang jahat raut dia. Alhamdulillah ha. Memang kau awal-awal dia dah bagi lah. Ya. Kan? Lepas tu Yang dekat mid tu. Kau yang panjang tu. Oh, dekat mid tu. Ini bila nak habis. Dia punya bukit. Aduh. Ya, okey. Konkret. Ya. Tu. Dua lebih asal habis. Next event. Next event Pak Raya kot. Tolong bang. Sikit je bang. Ya bang. Dah rugi dah nak sampai lah ni. Ya, dah hujung. Rugi lah. Dah hujung lah. Kalau kat tengah-tengah tak apa. Ni dah hujung. Nak sampai sikit lagi. Boleh tak? Ya. InsyaAllah. Apa nama bang? Abuzah. Okey. Dia Fazli. Mana dia ni? Saya KL. Jangan lari. Jangan paksa lari. Boleh bang? Boleh? InsyaAllah. Tahan. Boleh. Danger. Jangan lari bang. Dah sampai dah, jangan lari. Sakit je kaki. On stage, and we're gonna maybe you want to take picture with the. Tak habis lagi. Go. Sikit lagi. Kau cakap tak ada sejuk weh. Guys, alhamdulillah settle dah. Aku pun dah solat semua. Ni aku nak pergi cari ni lah. Nak mandi lah. Jauh pula masjid lah. Parking kat sini. Kita tengok mandi lah. Okay, alhamdulillah selepas 7 minggu aku training, termasuk taper week, nak kata deliver boleh lah. Result aku tadi 2 jam 6 minit. Boleh lah. Aku pun tak taruh harapan tinggi kat sini. Aku ni first event lah lepas injured. So aku pun berpuas hati lah. Sebab first kali aku beritahu lah, route dia memang jahat. Memang jahat weh route dia. Kalau nak compare yang saya berjaya punya, yang ni lagi jahat lah. Memang jahat. Banyak panjang weh dia punya bukit. Aduh, hai. Awak motor. Memang jahat. Aku beritahu lah. And tadi ramai krem lah. And tadi ada satu video yang last tu, yang tu aku tolong brother tu lah. Dia kata dia tinggal lagi sikit dalam 200 meter lebih kurang. Kaki dia krem. Kesian pula dia jatuh depan aku lah tu. Tak nak tengok kan. Aku nak cari tempat solat kan tu. Tolong ada usung ada kan. Sebab memang aku tengok dia tak boleh nak ni lah. Tak boleh lah. Memang dah keras lah kaki dia. Aku cakap kita buat mana yang kita tahu lah. Aku nak cari ais tu, tak ada ais dekat finish line. Jauh. So aku lurus sikit kaki dia. Okey lah. Dia asal habis sampai finish line dia pula jumpa medik kan. So okey lah, alhamdulillah. Yang penting dah habis je. Kesian juga tak berada tu. Memang tangkap. Satu lagi aku tak cari dia kat tali kasut tu, salah tu. Aduh. Tapi aku dah ajar tadi semua. And kesian juga tengok dia. Okey. Hari ni punya race aku pun happy lah. Sebab dah lama tak race. Aku pun cakap enjoy balik lah. Enjoy. Good to be back. Saya satu lagi dah lama tak dapat medal kan. Okay guys, lepas ni aku tak ada event lah. Lepas ni dalam sebulan ni, lepas ni kita nak puasa. Aku rest dulu lah. Aku rest, tapi keep training. Aku adalah event lepas raya tu aku dah daftar. Macam aku cakap awal video tadi, aku pun select juga lah untuk tahun ni punya video pula. Aku punya event sebab aku tak nak terlalu push lah untuk join event. So aku cakap aku select lah mana yang aku nak join, aku join lah. Hari tu aku baru register skor dengan apa ada bulan 4 tu, KL City Day Half Marathon. Tu aku join lah. Okay, so korang nak jumpa aku, vlog aku lepas raya lah.
So mungkin aku ada beli satu kasut tu. Aku pun dah lama tak buat review kasut tau. Quite sibuk sikit lah sekarang ni. Aku agak sibuk lah. Beritahu terang aku agak sibuk. Nanti aku cuba lah, mana sempat aku akan buat review kasut balik. Okay, sebab ada gak orang DM kat aku dekat IG, kata bang dah lama tak keluar vlog review kasut kan. Aku dah kasut, aku dah beli kasut, tapi itulah tak ada masa nak apa, nak shoot video. Aku sibuk lah sekarang, memang sibuk sangat-sangat. Dengan wife aku kadang-kadang kerja double shift kan, aku nak handle hal kat rumah semua. So agak struggle lah dengan nak settlekan hal rumah dengan mak aku lagi. Mak aku kan tak sihat semua, korang tahu lah. Mak aku kan duduk dengan aku. So agak struggle lah. Okay. Tak apa lah, tanggungjawab kan. Okay guys, aku rasa video tempat sini lah. InsyaAllah ada rezeki terjumpa lagi. Aku pun nak cari tempat mandi. Alhamdulillah event ni pun aku rasa aku sukses jugalah. Nak kata aku dapat B lah. Aku punya skor. Kalau aku bagi aku lah, aku skor B lah kira kan. Kalau A tu lain lah. Sebab memang jahat lah route dia. Aku tak lupa lah. Memang jahat. Okay guys, nanti jumpa lagi next vlog. Korang stay safe, keep fit, keep healthy. Gerak lu. Assalamualaikum. Bye bye. Apa-apa banyak tadi aku datang ni. Aku rasa aku punya kereta sekarang ambil kau.